Tak nak bagi mak duit. Okey, tak nak berapa bagi mak duit, betul mak bagi anak duit. Mana boleh? Mana boleh? Wow, botol. Ni nak bagi dia. Yo, dia enjoy yo. Nak beli ubat di susu. Lagi? Semua macam-macam. Panen dia tak masak dah, dia tak larat nak masak. Dia berjalan larat dia nak masak. Dia malih dia suruh dia makan luar besok. Tapi hari ni tahun baru 2026 kita kat mana? Kita kat Palung 2. Tadi mak dia pun dah bagi ucapan. Nah ini 30 bulan 2 boleh jiran ni dia buat kencangin dia tak custom, dia buat pakai kayu. Yang ni tukang lah, Angah ni dia tukang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan video Pemalu dan Wan Kintan. Wan, sepatah dua kata Wan. Apa aktiviti hari ni dan semalam, dan malam ni kita baca Yasin kat mana Wan? Kat masjid. Kat masjid. Cerita sikit Wan. Wan apa nama dan kita kat mana? Saya. Wan Kintan. Ni Wan Kintan nama Wan. Pakai spek. Cepat. Tak pakai spek ni, nak interview ni. Lah lambat dah ni. Aduh, yang tua ni. Orang nak interview dia, time tu lah dia nak pakai spek lah, nak melawar lah. Dia dah, tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama dengan video Api Pemalu sekilo sound dekat rumah Mak Den. Rumah Mak Den dekat rumah apa ni? Dekat Palung 2, rumah Cik Kintan. Cepat okey, sepatah dua kata okey, mak cakap di situ. Mic tu pegang macam ni. Mic tu pegang. Tak apa, cakap je dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Intan ni, Blok D nombor 4. 24, Blok 24. Mana Palung 2 ke, Palung 3, Palung 4 ke, 5? Lepas tu tadi baru balik dari buat program Hari Julimas di Palung 2 ni. Yang berhormat Datuk datang. Dia kata okey, kumpulan Mak Intan menang. Dapat nombor apa? Dapat nombor 1. Oh, nombor 1. Hadiah apa tu? Hadiah bukan? Hamper. Oh, hamper. Jadilah hamper pun. Orang pun dapat semua lah. Alhamdulillah. Malam ni ada bacaan Yasin. Baca Yasin kat mana tu? Kat Masjid Palung 2. Masjid Palung 2. Semua pergi, anak-anak cucu semua bawa lah pergi. Doa kesyukuran. Api balik syukur tak? Balik suka. Ada beli kereta baru. Tak nak bagi mak duit. Okey, tak nak berapa bagi mak duit, betul mak bagi anak duit. Mana boleh? Wow, botol. Ni nak bagi dia. Yo, dia enjoy yo. Nak beli ubat di susu. Lagi? Semua macam-macam, nak beli kasut baru, baju baru. Alhamdulillah. Kereta baru. Semua nak baru. Datuk tua ni nak bergaya lah sikit. Nak kahwin lagi tak? Malah nak kahwin. Buat apa? Okey, sepatah dua kata mak, sempena tahun baru ni apa ucapan? Tahun ini mak doakan semua anak-anak mak sihat, berjaya, buat diri mak pun sama-sama. Amin. Lepas itu mudah-mudahan kita doakan arwah ayah ni buat selama-lamanya masuk ke dalam syurga. Amin. Amin ya Rabbi. Terima kasih ni Wan Kintan ni Mak Den. Mak Den Cik Kintan. Kalau siapa kona, inilah dari Mak Den. Tapi hari ni bukan nak cerita pasal Mak Den sebenarnya. Mak Den dia suruh dia balik, tapi dia sebab apa? Payung mata. Dia dah tukar dah tadi dah. Semalam dia temporary dia lock. Lepas tu dia dah tadi pagi dia pergi mesti DIY, dah boleh pipe dan boleh tool. Dia tak bawa tool kan. Dia terpaksa boleh tool. Dan untuk ganti yang patah tu. Inilah deh rumah Mak Den Palung 2. Inilah orang kata suasana Palung 2 je agak ceria sini lah, sebab orang sini je jaga landscaping lah. Macam orang kata ada pertandingan keceriaan blok. Ni tengok ceria tak blok. Ya, anda bersama dengan video Api Pemalu sekilo surround. Kita nak buat apa? Kita dekat Peda Palung 2 di Taman Blok 24. Ni antara apa ni? Mak Den buat lah, maksud dia dengan kawan-kawan dia apa semua. Ya saya macam Cik Lan ni pun itu hari pun baru meninggal. Innalillah. Cik Lan ni depan Mak Den. Dia pun rajin, dia buat kolam, dia buat kincir angin. Dah arwah dah, baru yang meninggal tahun lepas lah. Maksud tahun 2025. Ni kan 1 Mac 2026 kan. Yang ni rumah Mak Den. Dan kalau balik kampung, biasa panen dia tak masak dah, dia tak larat nak masak. Dia berjalan larat dia nak masak. Dia malih dia suruh dia makan luar biasa. Tapi hari ni adik dia ada balik, akak dia pun baru sampai. Jadi kita orang berkumpul lah. Akak dia pun boleh durian tu. Kita sambil-sambil apa ni? Owner kicik angin ada NMAX tak? Dah. Owner tu kicik angin tak ada NMAX. Yang ni ada Alza owner dia. Ni kicik angin, yang ni Belanda punya kicik angin. Yang tadi tu kalau korang tengok kipas tu Cik Lan buat. Cik Lan tu dah meninggal lah. Dia lah antara founder yang buat
apa ni kata, cendawan-cendawan ni. Kalau kau tengok cendawan ni yang besar-besar ni kan, cendawan besar tu arwah Cik Arwah Cik Lan yang panggil Cik Roslan Selamat. Kincir angin ni pun dia DIY juga custom, pakai kipas rumah. Tapi kalau Bang Angah tu kalau jiran ni dia buat kincir angin ni, dia tak custom, dia buat pakai kayu. Yang ni tukang lah, Angah ni dia tukang apa kata, tukang rumah lah. Camat tahun baru 2026 kita ke mana, kita ke Palun 2. Tadi mak dan pun dah bagi ucapan. Nah ini 30 bulan 2 boleh sampai hari ni 1 bulan 1 2026, 30 bulan 2 boleh 2025 sampai 1 bulan 1 2026. Dekat Palun 2 ni ada acara ataupun event Jubli Emas 50 tahun, tak salah, Jubli Emas kan, emas 50 tahun kau habis macam tu lah, Jubli Emas 50 tahun. Dan ada acara untuk hari ni, acara fun walk ataupun jalan-jalan. Lepas tu ada pagi tadi ada senam aerobik sebelum fun walk tu. Lepas tu lepas semasa acara fun walk tu berjalan, ada acara memancing. 4 bulan 1 hari ni 1 bulan 1 dah habis acara memancing tu, dah habis. Dan malam ni ada acara dekat sebelah pada awam tu, ada masjid, ada acara baca yasin lah. Itu anjuran apa ni koperasi Feda. Cerita masjid Yasin malam ni ada baca Yasin di anjuran koperasi Feda Palun 2 lah. Dia orang pasang stage kat pada awam tu, pentas dipasang dah macam pentas dia, kalau kau tengok macam worldwide punya standard. Worldwide punya standard guys, macam Jom Heboh punya pentas tu. Memang kau je dapat dapat sponsor lah, penajaan ke apa ni tak pastilah, kau orang kena semak balik. Tapi apa yang tahu, ini anjuran koperasi Feda dan digerakkan oleh Abang Noah kita, generasi kedua. Dan acara ni berlangsung pada 30 bulan 12 2025 sampai hari ni 1 bulan 1 2026. Selamat tahun baru. Malam tadi pun dia orang dah tengok bunga api ke apa pun tu. Dia tak pergi tadi, dia pun naik dan tidur. Jadi pagi ni dia jumpa lah orang kampung, acara fun walk, acara senam aerobik. Lepas tu acara memancing tadi pun dia dah tengok memancing ikan 9, ada ikan 9, 9 fish, bahasa putih 9 fish. 9 fish. Dan ada ikan patin, ada kocik lah susah jarinya, dan ada ikan tilapia. Kita ke mana? Kita ke rumah Mak Den, Cik Kintan. Inilah rumah ni Cik Lan tu, antara arwah tu depan ni. Rumah Cik Lan tu yang ada kincir angin tadi kau tengok, dia yang ada yang buat pasu-pasu hiasan ni, hiasan bunga ni. Jadi inilah rumah Mak Den. Kalau dia balik, Mak Den tak bagi dia balik sebenarnya. Dia pun malas nak balik. Sebab apa? Mak Den tak bagi dia balik. Mak Den biasa dia datang Mak Den, dia datang mak adik Den. Dia tak bagi dia balik sebab apa? Nanti dia nak ngomeh, dia malas. Nak masak pun dia malas. Dia kalau dia balik biasa dia suruh Den makan luar sebelum sampai ke rumah lah. Tapi kalau sampai rumah ni biasa bini dia masak. Dia tak kisah pun. Kadang dia pun makan dekat Kedai Aceh atas bukit tu. Dengan ni lah dia. Landscaping rumah Mak Den. Rumah Mak Den ni nak kirakan kalau building ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 bilik. 6 bilik 7 bilik, 2 bilik air, 1 jamban. Mana 3 bilik air lah, 1 jamban, 2 bilik air mandi. Dan 1 bilik air mandi tu ada jamban sekali. Besar rumah Mak Den ni. Dia agak besar lah dulu. Kat mana ni Jang? Dekat rumah Mak Den lah, Palung 2, Gomeh Negeri Sembilan. Inilah antara landscaping dulu rumah Mak Den ni. Ada kita Mak Den ni juga buat landscape. Lepas tu dia pasang benda-benda macam ni, dia upah lah orang pasang. Dulu pernah ada macam LED kan, LED Doraemon, LED Arnam, ada LED ni, macam malam-malam ada lampu LED, ada menara KLCC dululah. Sekarang tak ada dah. Benda tu rosak lawa ni Jang, tak mau jual kau Jang, makul. Ni tak boleh jual bang. Dia boleh wari, dia sebab dia freehold. Apa ni? Leasehold ataupun 99 tahun. Tak jual lah, tak boleh jual. Ni rumah Mak Den tak boleh jual. Kalau Den punya ni dia tak jual lah ni. Dia tak duduk sini. Mak Den pun tak bagi dia duduk sini. Dulu dia masa mati Kojo, dan kau nak duduk Palung. Mak Den kau bakal jangan bawa barang kau baik rumah kau, tanah kat kebun kau. Dia ada tanah tapi infra tak ada, macam jalan, paip air, api tak ada, jadi nak buat macam tak berbaloi kalau nak buat sekarang. Kalau dia dah pencen tu lain cerita lah. Ni dah Roman rumah Mak Den di Palun 2. Dan hari ni ada acara sempena Jubli Emas di Palun 2. Malam ni insyaAllah ada bacaan Yasin di masjid di sebelah pada awam tu. Kau boleh datang sini, adalah dia orang gerai-gerai jual-jual pun ada kat situ. Dan acara ni sempena sempena Jubli Emas
rancangan Fedah Palung 2 je. Panggil rancangan lah. Yang ni Palung 2. Dan anda bersama Dan Video Pemalu. Sekilas round, semoga kita bertemu lagi. Bye bye semua. Inilah dia Fedah Palung 2. Function kita function. Mak Dan kadang dia tak bagi balik sebab Dan balik rumah nak makan, nak suruh dia masak. Dulu Mak Dan rajin bila Dan balik Mak Dan mesti masak lemak cili api ayam. Mak Dan kalau masak sedap. Taklah bini Dan masak. Tapi sebabkan bukan sedap lah sebenarnya. Masakan ibu ni sedap sebab apa, kita dari kecil dah makan. Macam tu juga Dan tengok anak Dan. Rumah Dan masak tak sedap pun. Bila anak Dan makan dia sedap. Tapi dia dah biasa dia kecil makan masakan bini Dan tu, jadi bagi dia sedap, bagi dia tak sedap. Sebab apa, kita masakan ibu ni daripada kecil kita dah biasa makan kan, dah terbiasa sebenarnya. Jadi tak ada isu pun, tak sedap, total tak sedap, kita cari makan luar je. Macam tu lah bini Dan kalau masak, dia masak lemak cili api tu Dan. Dia tak makan tapi dia makan luar. Macam tu lah lebih kurang. Sedap tak sedap bedal je kan. Anda bersama Dan Video Pemalu suka sound di rumah Mak Dan. Cik Kintan Palung 2 function kita function. Function. Bye bye semua. Bye bye. Palung 2 function.